awareness ni adalah kita nak sampaikan mesej asas tentang bisnes kita kepada target audience kita. Target audience kita adalah local community kita lah. Kita tak perlu buat konten kita terkenal satu Malaysia, tetapi kita hanya perlu terkenal menjadi local superstar dalam local community kita sahaja. Jadi antara inisiatif boleh buat, kita buat konten, educational content, and FAQ content, jawab soalan masyarakat, bagi tips kesihatan, menjawab isu semasa, bagi nasihat kesihatan semasa. So konten-konten ni kita akan target kepada local community kita. So kita guna awareness campaign, kita akan biar dia orang nampak lah video kita berulang kali. Jadi awareness campaign lain maybe boleh buat billboard, kita edar flyers, kita buat event. So itu adalah pada peringkat awal, awareness je, orang kenal kita je, belum convert kepada sale lagi. So itu strategi pertama adalah awareness untuk bagi stranger ni kenal, nampak kita, dan dia dah start jadi prospek kita dah. Jadi pergi kepada strategi kedua adalah bagaimana dari prospek ni kita nak build trust supaya dia datang jadi patient kita buat kali pertama. So apa yang kita akan buat adalah kita ada dalam healthcare ni dia ada cold market, ada warm market. Ada orang yang sedang sakit pada waktu tu, katalah 20%, ada orang yang sedang sihat pada waktu tu 80%. So apa kita buat? Konten-konten ni, kita punya activity awareness ni, kita akan buat secara berterusan. Jadi diorang akan nampak, maybe hari ni diorang nampak video kita share tentang kesihatan. Dan setiap minggu dia nampak video berbeza, nampak sepanjang 3 bulan, dan lepas 3 bulan baru dia sakit, dan sakit baru dia perlukan servis kita. Jadi kita, objektif kita adalah bila dia sakit tu, dia fikir nak pergi klinik mana pergi klinik kita lah. Sebab apa? Sebab selama 3 bulan tu dia dah kenal doktor kita, dia dah tahu klinik kita kat mana, dah nampak dah klinik kita bentuk rupa macam mana, apa servis kita, apa testimoni feedback orang tentang klinik kita. So dia dah build trust during that repetition process tu lah. The build trust during the repetition, kita muncul berkali-kali depan dia. So after that barulah kita design acquisition campaign. Dia orang dah trust kita. Apa macam tadi funnel tadi, apa action yang dia orang boleh ambil, itu kita buat acquisition campaign. Itulah baru kita buat FB Ads, promosi sedut gahak ke, promosi cucuk lutut ke, promosi sempena hari ibu ke, promosi sempena merdeka ke, health screening, promosi sempena cuti sekolah, sunat ke. So kita akan populate audience yang dah kenal kita. Dalam awareness campaign kita dah populate audience yang dah tengok video kita, dah engage dengan kita, dah kenal dengan kita, and then baru kita retarget. Campaign-campaign ni kita hantar kepada orang yang kenal kita sahaja. Kita tak perlu hantar campaign kita ni kepada semua orang. Orang yang tak pernah kenal kita pun tiba-tiba nak terus offer kepada dia. So itu build the trust, and then kita buat acquisition campaign, conversion campaign di FB Ads, Facebook Ads ke, Google Ads ke, Instagram Ads ke, untuk tarik dan beri sebab untuk mereka cuba klinik kita buat kali pertama. So dia orang dah ada banyak klinik preference, dia dah pernah cuba macam-macam klinik, tapi bagi sebab untuk dia cuba klinik kita buat kali pertama.